Apa itu reka bentuk industri? Reka bentuk industri ialah proses mencipta dan membangunkan bentuk, fungsi dan estetika sesuatu produk yang dihasilkan melalui kaedah perindustrian. Ia menggabungkan aspek seni, sains, teknologi dan kejuruteraan untuk menghasilkan produk yang bukan sahaja menarik dari segi penampilan tetapi juga praktikal, ergonomik, selamat, mesra pengguna dan memenuhi keperluan pasaran. Saya nak jadi reka bentuk industri. Tetapi, apakah ciri-ciri reka bentuk industri? Seorang pereka bentuk industri mestilah mempunyai kreativiti, imajinasi dan bakat seni, kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik, cita rasa warna yang baik dan teliti, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal, fleksibiliti dalam mereka bentuk, kemahiran menyelesaikan masalah, mampu mengetengahkan idea dan mempunyai pengetahuan teknikal. Reka bentuk industri ni mudah je. Tak payah guna formula macam matematik. Kalau matematik ada formula, reka bentuk industri ada konsep-konsepnya. Ada formula juga? Tidak. Konsep reka bentuk industri terbahagi kepada 5, iaitu konsep antik, konsep klasik, konsep retro, konsep kontemporari, dan konsep ultramoden. Nasib baik tak susah matematik. Macam mana? Faham? Jadi, kalau dah faham, jom kita buat pula. Langkah pertama, cari subjek yang ingin diolah. Kemudian, buat lakaran kasar subjek. Seterusnya, olah lakaran kasar tadi. Jangan lupa, buat kemasan pada lakaran. Akhir sekali, lakar lukisan unjuran model dari pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Yeay, dah siap. Selamat mencuba semua. Bagi pengguna, ianya mudah digunakan, meningkatkan kepuasan pengguna serta sesuai dengan cita rasa. Bagi pengilang pula, ianya meningkatkan keuntungan, membina identiti jenama dan membantu bersaing. Bagi negara, ianya memajukan ekonomi, mengurangkan kebergantungan import serta meningkatkan reputasi. Akhir sekali, bagi alam sekitar, ia mengurangkan pembaziran, meningkatkan kecekapan tenaga serta boleh dikitar semula. Jadi, penting ya reka bentuk industri ni kawan-kawan. Reka bentuk industri sangat penting kepada masyarakat kerana ia memberi kemudahan, keselamatan dan keselesaan. Dalam masa yang sama, ia juga membantu menjaga alam sekitar melalui penggunaan bahan mesra alam, reka bentuk tahan lama dan penjimatan tenaga. Kesimpulannya, reka bentuk industri yang baik bukan sahaja memenuhi keperluan manusia, tetapi juga menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Oleh itu, semua pihak harus menyokong reka bentuk yang inovatif dan bertanggungjawab. Dah habis.